Saya ada catat apa yang disebut dalam TV 9 hok tanyalah ustaz tu pukul 6:30 pagi tu. Dalam pembincangan qada dan qadar, tidak semua dikawal akan perbuatannya. Nah, kita yang memilih, bukan kerana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang memilih. Bukan semuanya dikawal akan perbuatan kita. Tengok, kita apabila sekalian hak Tuhan, hakikinya kita hak dia lah. Bukan setakat dikawal lah hak dia. Ni dak ni bebas. Ya, contoh pisau. Kalau potong pasti putus. Kalau tidak pegang maka tidaklah putus. Kalau kita pegang dahi tangan maka putuslah. Kemudian digilajak lagi. Sebenarnya kita belum lagi ditakdirkan mati, tetapi oleh kerana kita rodok tengkok kita dengan pisau, maka mati sungguhlah kitanya. Tapi bukan Tuhan takdir kita mati, dak lagi dah kita rodok mati lah. Bukan semua ditentu dan dikawal oleh Allah, bukan. Tengok. Sebenarnya kita ni tidak ditakdirkan mati lagi. Tak takdir lagi mati. Dah kita ambil pisau rodok tekok kita, mati sungguhlah kitanya. Bukan semuanya ditentu dan dikawal oleh Allah. Tu nak cerita apa gitu tu? Guna tu. Hak tengok masa TV ramai mana? Hak saya sebut kata 25,000 orang tengok tu hak YouTube. Hak TV ramai mana tengok? Hak TV ramai mana tengok? Pagi-pagi mocik-mocik tu sudah ngaji Quran kak, buka TV, tanyalah ustaz pukul 6:30 pagi. Saya nak tengok je. Kalau bab pekor, kalau ada salah dalam pengajaran, segera akan diperbetulkan. Orang lain pula akan perbetulkan itu salah yang dia ajar. Nak tengok bab akidah mana. Sebab sebelum ni, ini bukan pertama kali, acak kali dah sebelum ni TV menyiarkan pegang terpesong, tapi senyap gitu je. Tidak ada. Pembicaraan qada dan qadar, dia kata bukan semuanya terkawal akan perbuatan. Mana bukan semua datang daripada Allah. Siapa perengkat? Mana bukan ketetapan kehendak Allah. Dia letak kepada nafsu akal secara mutlak. Nafsu akal secara mutlak. Kita pun akan bicara sama. Kita ada akal kita boleh menilai. Tu pakailah akal, jangan pakai nafsu. Kita pun sebut akal, kita pun sebut nafsu. Hak zahir dia itu dipanggil asbab, itu dipanggil ikhtiar usaha. Tetapi rukun yang keenam, sekalian hak Tuhan belaka tetap dah. Kita bicara sama juga. Kan kita ada akal kan. Yang kamu pergi pilih perbuatan buruk, kenapa? Yang kamu pergi pilih perbuatan yang memudaratkan, kenapa? Kamu bukannya bodoh. Akal kamu boleh menilai. Kita letak gitu juga. Tambahan pula, kalau pilih benda buruk, memang kita letak ke dia, tak letak kepada Tuhan. Sebab itu benda buruk. Tapi akidah kita rukun yang keenam, sekalian Tuhan belaka, tak lari lah tu. Cakap asbab, cakap sama daripada itu cakap lah tu syariat. Asbab kan. Tapi pegangan kita ni rukun yang keenam.